Masa time nego tu, dia dah maki saya, dia ugut, dia nak patahkan tulang sulbi suami saya dekat hospital. Kau ingat aku tak boleh patahkan tulang dia sekarang ke? Dia marah. Budak tu yang lembam, cakap pun tak pandai tu. Tapi bila masuk, cakap dah jadi tak gagap dan lancar betul-betul. Lepas saya kata, saya merayu dengan dia. Saya kata, tolonglah. Saya kata, jangan buat suami saya nangis-nangis. Saya buat saya macam ni. Saya nak dia sembuh. Saya kata macam tu kan. Okey, ada beberapa syarat kau kena patuh. Saya berdiri bergoma. Dia tak boleh saya sebut dia. Dia ingat trigger saya nak serang dia. Okey. Dia cakap macam ni. 4 syarat ni kau kena patuh, dia cakap. Okey. 1, engkau kena beli kain kuning. Kain kuning ni kau kena alurkan daripada badan dia, dari kepala sampai ke bawah, niat buang segala sakit. Okey. Saya tanya dia, macam mana saya nak tahu? Saya tak pandai buat. Aku akan hadir. Dia cakap macam tu kat hospital. Okey. Yang kedua, kau kena sedekah seberapa banyak yang kau boleh sedekah, atau berapa banyak yang kau mampu dekat masjid-masjid. Nampak tak? Baik kan? Baik kan? Baik. Nampak baik kan? Okey. Okey. Yang ketiga, kau kena balik dekat tapak rumah tu, kau kena solat hajat. Solat hajat, minta suami kau sembuh. Nampak? Baik lagi kan? Baik. Okey. Yang keempat, bila suami kau dah sembuh, kau minta suami kau buka balik pagar tu. Okey. Saya kata, kenapa rasa macam teruk sangat? Apa yang suami saya buat? Kau tahu tak suami kau pagar sekeliling, aku tak boleh ambil harta aku. Bawah tu aku ada jarum emas, aku ada lembing, aku ada senjata aku ada harta aku. Mak kau pernah panggil perawat-perawat lain, tapi perawat-perawat lain ni tak bagus, tak hebat. Tapi suami kau hebat. Tapi suami kau kurang ajar. Dia cakap macam tu. Masuk tempat orang tak reti minta izin. Aku tak boleh ambil harta aku. Macam mana aku nak pegang? Dia kata macam tu. Lepas tu sekarang tak boleh masuk ke? Tak boleh. Dia marah. Kau kena buat 4 syarat tu dulu. Selepas kau buat, kau boleh tengok suami kau akan sembuh. Dia cakap macam tu. So kita semangat ni. Balik ni kan, nak buatlah apa yang patut. Okey. Saya cakap dengan suami saya, dia sedar tak sedar ni. Saya kata masa tu belum kemo lagi. Masa tu dalam proses nak duduk apa yang patutlah, cek dan sebagainya, cek darah semua kan. Okey. Saya cakap saya buat ni apa sebenarnya. Saya tak cakap dengan dia saya nak balik apa semua. Saya buat apa yang dia cakap tu. Saya buat semua. Okey. Saya dapat rasa yang konon-konon dia datang lah dengan saya untuk buang semua sakit tu. Saya sedekah dekat masjid. Saya balik rumah ibarat macam saya bawa sebeban dekat kereta saya, dengan penuh bau busuk dan sebagainya dalam kereta, dengan anak-anak semua. Saya balik, saya buat solat hajat. Sampai dekat tapak tu, dia bagi black out, tak ada api apa semuanya. Dia bagi tak ada air apa semuanya. Dia banyaklah. Dia suruh saya tak berjaya untuk buat benda tu. Okey. Selepas settle semua saya buat, saya naik balik. Masa tu pun cycle kemo dah jalan apa semua kan. Kita nampaklah ada progression. Macam nampak dah makin sembuh. Alhamdulillah ya Allah kan, makin sembuh kan. Rumah saya dekat Kajang tu dia tukar kan. Rumah kat kampung, dia ambil buat kampung tu, dia tukar. Dia letak kat Kajang. Yang rumah bandar saya tu dia pergi letak kat kampung. Setiap hari saya dengar binatang. Setiap hari saya dengar semua benda gangguan. Tak kisahlah benda yang nyata, benda tak nyata, yang datang ancam anak saya, yang tindih anak saya, macam-macam. Bayangkan kita nak fight seorang-seorang kan. Masa tu saya tinggal semua. Saya dah stop mengajar. Saya tinggal menyanyi. Saya tinggal semua. Saya betul-betul fokus untuk jaga. Okey. Pendekkan cerita, dah habis waktu kemo dia. Nak transplant tau. Kira macam nak tukar balik kan apa yang patut. Doktor bagi cuti sebulan. Okay, doktor bagi cuti sebulan. Saya pun balik lah. Dia pun happy lah. Dia cakap, wah senang nak cure cancer ni. Dia kata tak sangka lah. Dia kata cancer ni senang je. Dia kata dia kuat tau. Dia sangat kuat orangnya. Walaupun dia sakit, dia solat tak berhenti. Masa time balik rumah, kami happy lah. Dia pun beli barang-barang nak masak. Dia suka nak masak untuk anak dia. Dia cakap tak apa, nanti papa masak. Kita makan sama-sama semua. Bermulalah detik-detik. Masa saya 2 minggu dah dekat rumah, tiba-tiba dia tengok TV. Dia tengok TV ni macam kita tengok TV kan. Dah habis cerita, habislah. Tapi dia masih tengok. Dia senyum. Saya kata, apa hal ni? Tengok mula-mula kan, jadi pelik.
Kenapa dia masih tengok TV? TV dah tutup you okay tu? Oh okay. Lepas tu dia tengok balik. Saya dah jadi start pelik. Masa dia bawa kereta, dia drive, dia tekan 18, tinggi, tekan tak berhenti. Saya kata, yang you bawa kereta apa macam ni yang? Stop. Baru dia sedar. Macam tu. Saya kata, sudah. Lepas tu paling lagi saya rasa macam tak boleh nak brain, dia duduk dalam toilet. Dia memang mandi lama, 15 minit, 20 minit. Kali ni sampai sejam. Saya jadi pelik. Saya ketuk pintu, yang you buat apa kat dalam lama sangat? Saya buka, dia duduk straight je, air mencurah. Tapi dia tak buat apa-apa. Dia diam je. Saya kata apalah pula ni kan. Tapi saya faham lah, mungkin adalah kot kesan-kesan kemo ke. Kita ni kan tak tahu kan apa cerita kan. Apa yang dia rasa kan. Paling climax bila malam nak masuk bulan, nak masuk 3 minggu, nak habis dah ni transplant. Kalau sebulan dia lulus, maknanya dah boleh buat dan dia akan bebas kanser. Last ni tiba-tiba dia bangun, dia muntah yang teruk. Bangun muntah. Masa time tidur tu saya bawa pergi hospital. Doktor tanya, apa cerita ni, daripada mana? Saya bawa rekod dia semua kat Kajang tu lah. Biasalah Kajang ni hospital ramai. Pergi dekat kecemasan dia tu. Okey. Bila doktor scan balik, doktor cakap dengan saya macam ni, puan, saya ada berita nak sampaikan, dia kata. Saya kata, ya doktor, maaf puan, kanser dekat suami puan ni relapse balik. Kanser ni dah jadi 2 kali lebih ganas daripada biasa, dia kata. Jadi bila relapse balik, suami puan disahkan paliatif. Tidak ada apa-apa lagi rawatan untuk dia. Dan bersedialah puan, kami ni tidak boleh cakap berapa bulan, dia kata kan. So dia rujuklah saya pada kaunselor. Masa tu saya dah nak tumbang lah. Kaki saya ni tak boleh nak cakap lah. Saya tak tahu nak cakap apa. Dah terkejut lah benda tu kan. Sebab kita expect macam okey je tiba-tiba relapse balik macam tu kan. Tapi lah kuasa Tuhan kan. So kaunselor jumpa saya, dia cakap, puan jangan sedih, puan kena kuat. Kita tak boleh nak cakap berapa lama dia masih ada, tapi doalah banyak-banyak supaya dia bertahan. Okey. Nampak tak tipu helah dia macam mana? Dia nak kita yakin pada dia, tapi kita tak minta pada Allah. Kita minta pada Allah, tapi keyakinan tu kita pergi cari dia. Dia suka bila kita tahu yang dia boleh buat tu. Akulah yang boleh menyembuh. Aku dah cakap, kau kena buka pagar. Sebab sebelum tu saya dah cakap dengan dia, yang you kena buka pagar balik, yang you pagar tu. Dia niat daripada jauh dia buat. Dia tak boleh nak balik macam kita nak fly apa semua, tak elok. Sebab dia dalam kemo ni dia kena betul-betul diasingkan. Jadi dia dah buka, dia niat. Tapi itulah cerita dia, bila mana Allah tu tak izin dan Allah sayangkan dia. 8 bulan dia terlantar. Badan dia daripada 70 lebih jadi 40 lebih. Allah. Tinggal tulang je. Makan tak boleh, apa tak boleh. Susu pun tak masuk dah. Last kali dia meninggal. Dia meninggal pada ketika raya Syawal, hujung-hujung Syawal. Dan dia meninggalkan satu trauma untuk saya. Bila mana, kenapa saya berhenti untuk merawat? Sebab kerana sekutunya jin ni, dia telah memerintahkan untuk setiap masa ancam saya. Saya pergi mana-mana pun dia akan jadi ada mata-mata yang pandang saya, yang akan ugut saya, yang akan provoke saya. Sebab tu tadi masa saya cakap dia datang tu, dia takut saya cuba untuk balas dendam balik pada dia. Sedangkan saya redha, saya dah kata dah tak apa. Kau dipertanggungjawabkan kerana kau membunuh. Memang kau tidak mengambil nyawa tu pada, orang kata nampak macam kita pergi tikam, betul tak? Tapi kau telah gunakan apa yang kau gunakan tu untuk menghabiskan nyawa dia. Dan ya, memang betul dia telah meninggal. Dan saya start daripada tu, saya stop merawat. Saya buang semua ilmu saya. Saya betul-betul stop.